Okey, hari ni kita makan nasi lemak strawberry. Lihat. Ini nasi lemak ayam goreng strawberry, Sedap ke? guys. Sedap tak sedap lain kira, sebab kita dah dekat Cameron Highland, kita kena makan nasi lemak strawberry. Okey, lepas tu kita minum air green tea, hot green tea, okey? KO. Kita makan dulu. Tok Bismillah. track. Dia ada telur mata, ada ayam goreng, Seciput strawberry. ada separuh je strawberry. Boleh ke? Secebis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dia punya nasi lemak tak berapa lemak sangat. Tak apa. Biasa tak ada biasa belum tak lemak. Macam nasi putih je. Lebih Okey lah sambal-sambal. kalau orang yang nak kurus kan, tak nak lemak sangat, boleh dah makan. Tapi kalau saya suka yang lemak-lemak lagi, Mau badan baru tergem. sedap. Badan tergem. Gemuk tak gemuk lantak lah. Yang penting happy. Ya. Yang penting happy yang korang kan. Hidup banyak sekali. Sambal ni. Sambal dia okey, tak manis. Sambal dia pedas. Ingatkan manis. Tu masam strawberry je. Tapi okey lah, sedap. Dia tak, yang penting tak manis, dia pedas. Kalau sambal manis, memang spoil. Memang spoil lah kalau sambal manis. Betul tak korang? Tak betul. Belah pada timur dia suka manis. Kedai ni dekat sebelah Opah and Strawberry Jam yang kita beli scone semalam tu. Kat sebelah je korang. So kalau korang datang je lah. Okay, bye.